Si Glowy bercahaya. Terdapat ikan yang boleh bercahaya di dalam laut. Tapi pada waktu siang, cahaya mereka tidak kelihatan kerana dunia sudah terang dengan cahaya matahari. Indah sungguh pemandangan di sini. Cahaya pada badan ikan itu membantu mereka mencari makanan serta melindungi diri daripada musuh. Kita nampak bersinar dan sangat cantik. Ya, badan kita bercahaya. Pada suatu hari, udang kecil bermain bersendirian hingga waktu senja tanpa memberitahu ibunya. Aku nak berenang lebih jauh. Seronoknya dapat bermain. Udang kecil sangat seronok bermain. Ia tidak sedar bahawa air laut di sekelilingnya sudah semakin gelap. Wah, seronok sungguh hari ini. Memandangkan hari semakin gelap, udang kecil pun ingin pulang ke rumah. Alamak, hari sudah gelap. Aku perlu balik sekarang sebelum sesat. Dalam perjalanan pulang, kawasan sekeliling menjadi semakin gelap. Aku di mana sekarang? Aku tidak nampak jalan di hadapan. Oh, tidak. Aku sudah sesat. Udang kecil mula menangis. Seekor ikan bercahaya bernama Glowy yang berada tidak jauh dari situ terdengar tangisannya. Glowy pun berenang menghampiri udang kecil. Saya hendak pulang ke rumah. Saya mahukan ibu saya. Glowy berasa kasihan melihat udang kecil yang sedang menangis di dalam gelap. Mengapakah kamu berada di sini bersendirian? Saya keluar bermain dan tidak sedar hari sudah malam. Sekarang saya tak nampak jalan pulang ke rumah. Bolehkah kamu tolong saya? Glowy menenangkan udang kecil dan berjanji akan membantunya. Sabar ya, jangan menangis. Saya akan bawa kamu pulang ke rumah. Di sini sangat gelap. Adakah kamu dapat melihat jalan? Glowy tersenyum lalu menunjukkan ke arah perutnya yang bercahaya. Lihat, badan saya bercahaya. Cahaya ini akan menyinari jalan dan dapat tunjukkan jalan. Oh, begitu. Kemudian, Glowy membantu udang kecil pulang ke rumah. Udang kecil berenang semakin perlahan. Tiba-tiba, ia berhenti. Kenapa kamu berhenti? Saya sangat lapar. Saya tiada tenaga untuk berenang. Glowy terus berenang dari situ untuk mencari makanan. Saya akan cari makanan sekarang. Kamu tunggu di sini. Baiklah. Tidak lama kemudian, Glowy datang kembali sambil membawa makanan untuk udang kecil. Kunyah makanan itu perlahan-lahan. Akhirnya, udang kecil sampai ke rumah dengan selamat. Ibu sangat risaukan kamu, anakku. Kamu pergi ke mana? Ibu tunggu kamu dari petang tadi. Ibu, saya minta maaf. Tadi saya sesat. Ibu udang kecil mengucapkan terima kasih kepada Glowy kerana membantu anaknya pulang. Terima kasih, Glowy.
kamu telah menyelamatkan anak saya. Dengan cahaya kamu, anak saya selamat sampai ke rumah. Sama-sama, saya gembira dapat membantu.